Manchester United pergi ke final Europa League tapi aku kecewa dengan performance player. Kenapa aku cakap Manchester United teruk dalam perlawanan ini? Dari segi finishing barai, dekat bahagian midfield barai, dekat bahagian defense belah kiri tu sangat teruk. Bahagian midfield selain daripada Casemiro, player lain semua tidur sampailah minit 60. Selepas itu baru diorang nampak bagus. Pujian kena bagi dekat Ruben Amorim. Kalau dia tidak melakukan substitution pada minit 60, aku rasa Manchester United silap-silap dah botol. Seriously, selepas Amad Diallo masuk, corak permainan Manchester United memang berubah gila and aku sangat-sangat happy. Mason Mount yang sebelum ni nampak macam tak perform, sekali masuk 2 biji gol and gameplay dia sangat-sangat best. Yes, aku tahu korang tentu akan puji Mason Mount, Amad Diallo semua kan. Tapi selepas minit 60 tu, aku bagi pujian dekat Lani Yoro. Melalui daripada 2 progressive carry Lani Yoro, gol telah terhasil untuk Manchester United and Mamat tu memang performance lain macam. So Manchester United dah pergi ke final Europa League. Manchester United akan lawan dengan Tottenham, tapi persoalan besar, boleh ke Manchester United kalahkan Tottenham?